Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke wanzaki.com, channel YouTube yang saya sediakan untuk panduan orang ramai tentang perniagaan internet. Okay, hari ini saya akan bercakap tentang bagaimana anda menetapkan harga untuk perniagaan anda. Okay, kerana di dalam perniagaan internet bersaing ataupun persaingan amatlah tinggi kerana sekarang ni saya tengok kedai online muncul bagaikan cendawan yang tumbuh di pagi hari. Okey, yang paling penting sekarang ni kita haruslah bersaing secara sihat. Okey. So saya nak kongsikan tips bagaimana anda menetapkan harga tentang untuk suatu produk yang anda akan jual di kedai online anda. Okay, yang paling penting sekarang ni is benchmarking, okay, ataupun research. Anda perlu melakukan research, okay, dan tengok niche market anda, okay, siapakah yang berada di dalam niche market anda, okay, dan kemudian anda akan kaji tentang harga yang ditetapkan oleh mereka. Dan yang keduanya ialah anda perlu mengira kos anda, okay, dan berapakah profit margin yang anda target, okay. Sebab profit margin perlulah reasonable dengan effort yang anda buat, okay. So you have to consider on each angle sebelum anda menetapkan sesuatu harga. Kerana saya tidak nafikan sekiranya anda meletakkan harga yang terlalu rendah, this is very famous nowadays, untuk bersaing letak harga rendah, okay. So tetapi impactnya cukup besar. Sekiranya anda meletakkan harga yang rendah berbanding kompetitor anda, dan anda memberikan contohnya produk yang sama kualiti, anda sebenarnya mengurangkan profit margin anda, which is at the end of the day anda akan rasa apa yang anda korbankan, contohnya masa, tenaga dan effort anda tidak berbaloi. Okay, so perlu ini saya tengok berlaku kepada orang-orang yang baru memulakan perniagaan internet. Really look forward for your first customer, okay, new customer, okay. Terlalu sangat eager merendahkan harga produk anda. Harus diingat sekiranya produk anda terlalu rendah harganya, itu akan memberikan satu indication kepada customer anda, iaitu produk anda mungkin kurang berkualiti. Okey, itu salah satu. Okey, mungkin anda boleh memberikan satu produk yang berkualiti berbanding kompetitor anda, tetapi dengan anda berbuat demikian, iaitu merendahkan harga berbanding kompetitor anda, ini membuatkan anda kurang dari segi profit margin, okey. Dan sekiranya untung sudah kurang, penat sudah lebih, okay. So at the end of the day, apa yang akan berlaku? Anda tahulah anda jawapannya, okay. So nasihat saya very straightforward. Nasihat saya simple saja, okay. Okay, katakanlah kompetitor anda letak price RM50. Saya cabar anda, okay. Saya cabar anda untuk meletakkan price yang sama dan menggunakan strategi pemasaran anda, okay. Sebab this is how kita cakap win-win situation, okay. If we put the same price to your competitor, so customer akan dapat nilai, okay. Kalau anda boleh bagi servis yang lebih bagus pada kompetitor anda, why not customer tak boleh beli dengan anda, okay. So jangan fikir dengan merendahkan price of your product boleh memikat hati pelanggan anda, okay. Anda kena ingat dengan merendahkan harga produk anda terdedah kepada impact yang seterusnya, okay. So nasihat saya, okay, malah anda boleh mahal lagi pada kompetitor. Ingat, internet is very wide, okay. Jangan tertumpu kepada group of customer yang mungkin telah membeli pada kompetitor anda, tapi anda boleh cari orang baru, okay, new market, which is mungkin harga anda boleh tinggi lagi, okay, profit margin anda lebih tinggi pada kompetitor anda. That is the most important thing, okay. Kita buat business mesti nak untung, of course. Kalau boleh untung banyak lagilah bagus, okay. Tapi be reasonable of what you are doing.
what is your effort to the business. So barulah anda rasa akan berbaloi untuk anda teruskan perniagaan internet anda dalam jangka masa yang panjang. Okay, so pertimbangkan apa yang saya kata hari ini. Okay, benchmarking and really you have to really calculate what is your cost of operations and what is your cost of the product itself. Okay, so good luck. Okay, dan selamat meletakkan harga yang sepatutnya. Okay, sekian, terima kasih.